Assalamualaikum adik-adik. Mari bersama-sama ikut Ustazah Farha kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Penjelasan ringkas. Adik-adik, surah ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah dan mengandungi 4 ayat. Surah ini menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak segala bentuk syirik kepadanya dan menjelaskan bahawa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Adik-adik nak tahu tak, surah yang pendek ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran tau. Baiknya Allah untuk bantu kita mendapat pahala yang besar kan? Jadi, kesimpulannya, dengan memahami dan mengamalkan ajaran surah ini, umat Islam diajarkan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid dalam segala aspek kehidupan. Sekian dari Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya ya. Assalamualaikum. Bye.